kasih Yang Berhormat Bintulu. Saya cukup tertariklah dengan ucapan Yang Berhormat pada hari ini, yang nampak seolah-olah tujuannya ialah untuk meletakkan kesalahan ke atas semua pihak, melainkan ke atas pihak pemimpin-pemimpin politik. Bila dikatakan baja tak sampai, pegawai farma, pegawai pertanian dipersalahkan. Bila kata ada masalah dari segi magistrate, maka sekali lagi magistrate dipersalahkan, mahkamah dipersalahkan, bar kaunsil dipersalahkan. Tidakkah Yang Berhormat menerima hakikat bahawa pemimpin-pemimpin politik yang khususnya yang tertinggi bertanggungjawab untuk menentukan bahawa ada satu contoh yang jelas bahawa sekiranya ada penyelewengan dan ada salah guna kuasa, maka tindakan akan diambil. Dan tidakkah ianya merupakan satu hakikat bahawa persepsi yang telah disebutkan pada pagi tadi dan juga pada tengah hari tadi, bahawa ada salah guna kuasa dan ada pembelaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik yang merupakan punca kepada semua masalah-masalah ini. Dan saya mengaju kepada Yang Berhormat bahawa sekiranya pihak pimpinan yang tertinggi tegas dalam semua persoalan ini dan menunjukkan bahawa mereka tidak bertolak ansur dalam soal rasuah, dalam soal penyalahgunaan kuasa, dalam soal ketidaktelusan dan ketidakkecakapan, maka masalah-masalah yang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat akan dengan sendirinya dapat diselesaikan. Dan selama mana persepsi bahawa rasuah, salah guna kuasa dan ketidakcekapan diterima dan dianggap sebagai satu perkara biasa, maka ianya akan berterusan. Maka saya mengajukan kepada Yang Berhormat bahawa sebenarnya masalah yang terutama yang mesti diselesaikan ialah masalah kepimpinan melalui contoh, bukan sekadar melalui retorika, tetapi dari segi amalan. Ya, ini pandangan saya. Maka saya harap Yang Berhormat boleh menerima teguran itu. Terima kasih. Wah, saya bersoalkan ini perkara. Kalau siapa mau kena tindakan, ambil tindakan.